apa? Kelihatan pekerja-pekerja sudah sibuk menguruskan perniagaan. 2301 kaunter 9. Tiba-tiba mati ke nak kasi hidup? Siapa setuju angkat tangan macam saya? Ha 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 ha. Apa lagi? Kasi mati ni semua orang. Lu mesti lu mati oh. Dengan hati yang gembira mereka pulang ke markas 607. Hahaha, kita kaya. Akulah yang berkuasa di dunia ini. Woi, korang duduk semua. Kita nak bagikan duit hasil repotan kita ni. Hahaha. Satu untuk kau, satu untuk kau, satu untuk kau, satu untuk kau, semua untuk aku. Wahahaha. Nampak sangat menipunya. Tak reti kira ke? Aku dengan diorang dapat satu. Yang lebihnya kau ambil. Pandai? Betul lah aku kira. Dulu, Mr. T yang ajar aku admit tau. Asal admit je aku tidur. Asal admit je aku tidur. Asal tidur je masih admit. Baru belajar buat function 1, 2, 3 dia suruh aku out. Lama-lama aku fed up. Aku belah je lah. Patutlah bos pengat gila. Hahaha. Dah. Kau pergi pasar radio. Bingitlah korang ni. Aku nak layan dulu sekejap. Aku belum nak mati lagi lah. Tak apalah bos. Sekali sekala aku teringat Ustazah Nur Hayati. Ustazah pesan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ni bukan sekali jahat, dah berkali-kali jahat. Dah kau tukar channel lain pula. Aku nak yang touching sikit. Sejak bila pula bos ni jiwa-jiwa? Muka rock gila, tapi dalam hati ada taman. Hihihihi.
kena terlambat sekolah. Hari-hari kena lontar dengan Mr. Lim. Dia kalau habis start macam ni ha. Sekali kena, seminggu tak bangun. Wow, aku baru nak feeling-feeling. Korang pula tengok penari gedik pula tu. Aku sebenarnya teringat kat bawah yang lawa, lemah lembut, sopan santun, kuat beriman. Bos yang ganas padas macam ni pun ada makwa ke? Malah betul siapa yang dapat bos ni. Hahaha. Masa tu, aku dengan Minani curi-curi dating kat kelas 4D. Tapi kena tangkap dengan cikgu ni lah. Aku lupa namanya. Rojali. Bosan lah main poker ni. Jom kita main teka-teki nak tak? Kau kan? Asal bosan je nak teka-teki. Asal teka-teki je kau bosan. Aku rasa dah ke-1 kali kau nak teka-teki ni. Hihi, dengar ya? Kenapa gajah sudah mati? Tolong sekali lagi. Kenapa gajah sudah mati? Dah, cover lain tu. Malulah kita ni perompak. Behave yourself. Hoi, kau cerita sikit apa kita boleh kerja bulan ni? Okey, 4 Mei kita rompak warung kat 5. 6 Mei kita kasih rompak di Travel Joy. 8 Mei off day. 9 Mei kita rompak itu kedai Pesona. 16 Mei off day. 20 Mei kita balik kampung dah. Apa sal bulan ni ada off day 2 hari? Lah bos, takkan tak nak celebrate Mother's Day dengan Teacher's Day. Orang yang membesarkan kita, orang yang memberikan ilmu kat kita, menjadikan kita pandai. Pandai ke? Lagipun bos, duit dah banyak dalam store tu. Bergepuk-gepuk dah. Kalau kita sekali-sekala sumbang kat sekolah ke, kat surau ke rumah anak yatim ke, okey apa? Kau jangan cakap Mother's Day kat aku ni. Aku memang angin dengan mak aku ni. Mentang-mentang aku ni anak tiri dia, dia boleh suka-suka hati je buat kat aku. Marah-marah kat aku. Sebab tu lah aku jadi macam ni. Menyampah. Apa hal pula bos marah-marah ni? Cerita lama jangan dikenang bos. Bos ni anak tiri ke, anak pungut ke, anak siapa-siapa lah, ibu tetap ibu. Wah. Kau dah lebih ni. Kau jangan fikir hal. Dah. Aku nak balik. Aku tak nak dah jadi jahat. Jomlah kita belah di tempat ni. Woi korang, janganlah tinggalkan grup ni. Korang dah janjikan you jam, I jam. Bos, kalau bos nak tinggal kat sini, nak mati kat sini, aku tak nak masuk campur. Aku rasa kita ni dah jauh dari Tuhan. Aku tak nak tua, nak mampus, baru nak bertaubat. Dah. Wow. Korang kalau nak mati, jangan ajak aku. Korang matilah sorang-sorang. Aku boleh kasih bunuh
je. Tak apa korang.